Assalamualaikum guys, selamat pagi. So sekarang baru pukul 7.40. Kita dah keluar. Dah keluar menghala ke boat dah. Barang-barang semua dah masuk boat. Hari ni gerak awal sikit sebab katanya tekon nak balik awal. Sebab nak cari ais, ikan banyak. So nak kena cari ais lah. Lepas tu semalam ada masalah sikit dengan propeller. So dia nak kena cari mekanik. So dia minta balik awal lah. Lagipun hasil dah banyak. So stay tune lah untuk aksi pada hari ketiga, day 3. Ayo! Tepat pukul 8 pagi kita dah gerak ah. Tinggalkan Tioman. Bye Tioman. InsyaAllah next year datang lagi. Oi, dah menyala dah kamera di belakang. Yeah. Bagi laluan. Oh, dekat je ni. Oh, tongkol. Tuna kategori. Lesen G hari ketiga. Ya, mantap. Tengok player. Lupa kamera tak on. Tolong. Okey. Macam budak. Ini macam mana? Ya Allah. Jauh. Jauh sangat kan tu. Atas kat bawah. Tak kena kot Sini. Tarik dia ke sini. Jangan jauh. Bawah. Tahu, boleh. Boleh. Saya bawa dia ke sini. Try. Tak boleh, saya kena ke sana. Ya, kanan juga. Ya, kaki tak boleh. Atas mana yuk? Nak ke mana yuk? Dive. Oi. Kau kena pujuk dia mau lagi kita Kuala Lumpur. Sini. Oh, tak boleh. Nampak leader tu. Gulung ni. Buka. Dua ekor lagi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oh, jangan. Gerombolan. Dia ke depan. Bagi laluan. Dia nak ke depan ke? Jangan ikut dia. Bang dia bawa dia sini. Jangan Bawa dia sini. Ha. Kalau ikut dia kena masuk air bang. Kena masuk air. Ha. Kalau ikut dia kena masuk air. Ha. Okey, follow belakang. Tengok tali ke atas ke bawah. Kiri. Tak boleh senyum Bang Zali. Ha. Perjuangan harus diteruskan bang. Tak boleh di tengah jalan. Berpusing-pusing Saleh. Ke arah lain bang. Rod Amin. Ha. Orangnya tak datang, barang datang pun hanya Itu punya cousin lain macam ni. Betul lah Aim kata kau, memang kena perasap lah Aim. Kiri dia pun kalau betul. Player. Ya, Lena. Dia saja bakalan nak Kang. Momen betul ni. Okey, pam di atas. Pam. Ha, dekat ah. Okey. Ya. Ketiga. Akhirnya. Padu. Time tu pula dia makan ayam tu. Oh, syadu. Tak puas bang, tak puas. Kau kan orang benda. Ya, bang kan orang ekor lah bang. Kau kali kot. Dia buka sendiri ya. Wow. Dia nak buat ujian atas dia punya rod nak bagi patah dia. Tak patah dalam dia kan. Baik-baik enjin. Jangan sebut. Yalah, yang kau tahu satu pun sampai nak depan tak apa. Jangan sama. Dah macam tarik ikan patin nak lagi. Nak pusing bola ambil. Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. Terus. Macam tiba kait. Woo. Nice. Nice cash. Okay.
Organizer. Video. Bagi laluan. Kiri panas. Jaga tali bang, nanti kahwin. Kanan. Oh, le. Oh, double strike. Double strike. Di sini pun sama lagi satu strike. Oh. Mana satu nak rekam ni? Mana satu nak rekam ni? Mulut jangan kemam sangat. Oh. Memang pergi. Kita beralih semula kepada Baim. Hati menaikkan dorado. Yang sukar dibicarakan. Mana dah nampak belum? Dia pergi balik Alamak, Baim boleh sembang ah. Aku dah tak boleh menyembang. Kenapa tak ada? Kaleng-kalengnya orang ni. Ini baru botai, boleh menyembang lah. Oh, pergi lagi yo. Orang yang main. Kanan. Baik silang. Tutup karau bang. Kena kan? Tiga strike 3 strike belakang. Oh. 3 strike penuh. Sibuk. Sibuk Oh, bersilang-silang. Ha. Nampak Ya, tengok muka dia. Tengok muka Ni berjuang sekarang ni. Oh, tu. Oh. Yang itu tak selesai lagi. Meriah. Satu sudah landed. Satu dah naik. Kasar. Jim, ambil player tu. Ya. Ni belakang ni. Ya, kita naik dah. Okey. Wah, lagi satu. Bang, lagi tu bang. Dah sampai bang, sampai. Cantik, 3 landed. 3 landed. Woo! Lepas segala kekecohan, inilah hasil dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey guys, alhamdulillah selamat sampai Gayat. Selesai dah trip 3 hari 2 malam kita ke Pulau Tioman. Jom aku belanja korang hasil untuk 3 hari ni Baik siapa ni? Alhamdulillah. Dua ni sama. Ada Ibu Hisi, ada Mega, Seko ni lain mak. Seko. Strawberry, Kerapu, Mayung and Dorado memang banyak ah. Semua belah-belah abang. Alhamdulillah lah meriah. So itu je guys. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.